Hello guys, saya Gojes. Saya Zorn. Jadi, hari ni kita orang akan unboxing second digi MPL-NY Player Trading Card. Let's go! Saya dapat gambar you. Kau dapat apa? Aku dapat Bismillahirrahmanirrahim. Ciku! Legendary MPL-NY player guys. Okay, now kita unpack Ciku guys. The Gold Hall of Fame Award Pack. So, terus dapat Jules Besi Kelantan. Jaja. Okay guys, so yang pertama saya dapat Izarami. KDA dia, 50% win rate. And then saya dapat Natko. Kedua, kau dapat Zoom dengan Ciku je. Ni yang paling rare. Itu paling rare. One Gary. Okay lah, kita boleh kata ni yang paling power dalam pack saya. So bagi saya antara tiga-tiga kad ni yang paling smart yang ni lah. Satu sebab dia seorang je antara tiga ni yang ada 3 piala MPL. Okay, so kat sini kita ada Amzi Colena CG tengah SPM sekarang. Aku ada keram. Ya. Kau nampak ni ada MSC 1, 3 MPL. Betul tu. Kalah dua aku punya. So, menang kan kau? Nah, aku menang lah. Dia tak ada MSC. Kalau korang nak dapatkan trading card macam ni, korang jangan lupa join second digi MPL-NY Fan Challenge sekarang juga.